Karnival Jom Heboh meneruskan jelajahnya buat edisi tahun ini. Diadakan di Presin 3 Putrajaya, pastinya pelbagai atur cara serta aktiviti telah dirancang untuk warga Lembah Kelang dan sekitarnya. Dan ketika ini bersedia langsung di lokasi di Putrajaya, kita ingin terus bersama dengan Asrul Nizam Kadir. Baik Asrul, kita difahamkan anda akan berada di ketiga-tiga hari di sepanjang Karnival Jom Heboh. Mungkin boleh kongsikan Asrul apa yang mungkin acara-acara menarik yang berada di sana. Silakan Asrul. Ya, betul tu Helmi, saya akan berada di sini 3 hari Karnival Jom Heboh edisi Raya Babas di Putrajaya. Baik, saya kini berada di tapak karnival dianjurkan, iaitu di tapak parkir Presin 3 Putrajaya. Dan untuk makluman, ini kami bertandang kembali di sini dengan kemeriahan sambutan yang dilakukan sebelum ini. Dan ini oleh itu kami sekali lagi berada di tapak pentadbiran kerajaan ini di Putrajaya, dan kami alu-alukan kehadiran anda semua. Baik, bercakap mengenai aktiviti yang akan diadakan sepanjang 3 hari ini, semestinya pelbagai aktiviti dan rancangan telah pun dirangka untuk para hadirin yang akan hadir ke tapak Karnival Jom Heboh pada kali ini. Baik, seperti yang saya dimaklumkan, pagi ini kita ada pertandingan mewarna kanak-kanak, kita ada pertandingan baju raya macam dulu-dulu dan karaoke raya. Seperti kalau anda dengar sekarang, di belakang saya, latar belakang muzik pun adalah lagu-lagu raya yang dimainkan sepanjang karnival ini berlangsung, dan pastinya mencetus keterujaan para pengunjung dan sambutan hari raya pada kali ini. Baiklah, kami juga akan menyediakan sesi ramah mesra bersama artis dan juga personaliti tanah air ataupun media prima, dan kita ada macam-macam reruai dan juga booth-booth makanan yang telah disediakan di sini. Kami ada booth makanan, kami ada booth-booth pameran, kami ada juga booth pemeriksaan kesihatan dan juga pemeriksaan gigi, dan banyak lagi booth-booth yang boleh anda kunjungi sepanjang berlangsungnya 3 hari Karnival Jom Heboh edisi Raya Babas kali ini. Baik, untuk sesi ramah mesra bersama artis dan juga personality TV, kita ada booth, kita ada juga bulletin challenge di sebelah petang sepanjang 3 hari ini, bermula hari ini, esok dan juga lusa. Dan kita ada booth nasi lemak kopi O yang menampilkan personality ataupun host-host pengacara nasi lemak kopi O, termasuklah Ahmad Bar, kita ada Era Fazira, kita ada Fizo Omar dan juga ramai lagi. Dan kita ada juga datangkan artis-artis lain dan juga pengacara wanita hari ini. Kita ada Farin Ahmad, kita ada Fiza Sabjahar, kita ada Fatin Hamimah, dan kita ada saya, seperti yang Ami katakan tadi, 3 hari saya pastinya yang menarik di sini. Dan kita juga ada rakan penyampai Farah Nabila Wazir dan juga penyampai Berita TV9 Asri Badrun dan juga Intan Syazwina. Dan selain daripada itu, sepanjang karnival ini berlangsung, kita akan adakan konsert iaitu pada malam esok dan hari Ahad malam dengan menampilkan ramai artis, antaranya Aina Abdul Syihaz Zikir, Aisyah Rekno, Kai Bahar, Masya Milan, Lan Solo, Ara Johari dan juga Bagio, dan ramai lagi artis-artis yang anda akan temui di Karnival Jom Heboh ini. Dan suka juga untuk saya war-warkan, anda yang datang di sini tak akan pulang dengan tangan kosong, kerana anda akan membawa pulang macam-macam goodies ataupun hadiah. Dan ada juga seperti anda lihat di belakang saya ini, ada cabutan bertuah dan juga ada juga maskot yang membawa QR code yang anda boleh imbas dan anda boleh tebus di gerai di belakang saya ini. Dan seperti saya katakan tadi, tangan kosong tu bukan sekadar hadiah yang biasa-biasa. Kita ada iPad, kita ada handphone, kita ada hadiah PlayStation 5 dan banyak lagi lah hadiah-hadiah yang saya pun kalau boleh saya pun nak tebus juga kat sini. Tapi kita tengok, kita sediakan hadiah ni khas untuk anda pengunjung yang akan datang ke Karnival Jom Heboh itu. Dan suka juga untuk saya ingatkan, saya sempat mencerap cuaca pada petang ini, iaitu keadaan dijangka hujan. Namun kita ada gerai-gerai yang bertutup di sini dan anda boleh sahaja datang dan sediakan. Kita ada sediakan juga payung dan juga macam-macam lagi lah tempat perlindungan di sini yang pastinya menjamin keselamatan dan keselesaan anda semua. Saya kirakan untuk itu saja yang dapat saya katakan setakat ini. Kita jumpa lagi pada buletin-buletin yang akan datang, iaitu salam hormat dan Assalamualaikum. Kembali semula ke studio bersama Helmi.